Dahsyat betul cerita ni. Ini Mano dan 5 orang kawan dia. Mereka ni tinggal di pulau ni, Pulau Tongatapu. Tak ada hujan, tak ada ribut. Bosannya. Tak ada apa kat pulau ni. Mana-mana aku pergi asyik muka sama, suara sama, bau ketiak pun sama. Pui, aku nak adventure. Si Mano pun tanyalah kawan-kawan dia. Geng, apa kata kita belah dari pulau ni? Okey, jom! Let's go! Bila nak gerak? Kawan-kawan dia pun 2 kali 5. Pada 11 Jun 1965, si Mano dan kawan-kawan curi bot nelayan dan mereka pergi berlayar. Kita nak ke mana, Mano? Kita ke Fiji. Fiji! Let's go! What's up, Fiji? Mola-mola Fiji! Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ribut. Bot mereka rosak. Mereka hanyut. 7 hari mereka hanyut. Makanan tak ada, minum air hujan je. Sampai satu hari mereka nampak satu pulau kecil kat hujung laut. Ini Pulau Atta. Member excited lah. Pulau. Ya! Kita dah selamat! Bila sampai je kat darat, nah, pulau kosong. Tak ada orang. Mereka cari makan, tangkap ikan, tangkap burung. Mereka ingat sehari 2 je duduk kat pulau tu. Tapi jangka pendek jadi jangka panjang. Mereka terkandas kat pulau tu selama 15 bulan. 450 hari. Muka sama, suara sama, bau ketiak pun sama. Inilah adventure. 11 September 1966, ada satu bot dari Australia lalu pulau tu. Ini Peter Warner. Dia anak orang kaya. Dia pergi situ nak cari pot mancing. Dia nampak asap keluar dari pulau tu. Bila dia teropong, dia nampak mereka ni melambai-lambai. Pandang sini, mola-mola. What's up, guys? Tak ada hujan, tak ada ribut, ada bot. Si Mano dan kawan-kawan dah selamat. Mereka dibawa pulang ke Pulau Tongatapu. Orang kampung terkejut. Satu kampung menyambut. Anakku Mano. Tapi tak semua orang happy. Pemilik bot yang mereka curi tu terus buat report polis. Mano and the gang kena tangkap, masuk lokap. Si Peter Warner ni lah yang tolong ikat jamin bebaskan mereka. Lepas tu sebab cerita mereka ni terlalu menarik, si Peter ni kontak channel TV di Australia. Mereka buat lakonan semula apa yang terjadi di Pulau Atta. Korang boleh tengok sendiri dokumentari tajuk The Castaway. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi.